Pesan terakhir Habib Hasan kepada anaknya Habib Ali. Itu sebulan yang lalu berpesan kepada saya, ya Ali, kalau Walid udah nggak ada, jangan pernah ninggalin majlis taklim. Ajak muda-mudi, khususnya Jabodetabek, anak Jakarta, untuk selalu menyebut baginda Nabi Muhammad, untuk bersolawat kepada Rasulullah, mengajak untuk memuji baginda Nabi Muhammad. Ini pesan dari guru kita. Jangan kita pernah tinggalkan guru kita, walaupun guru kita tidak bersama kita. Kita harus wajib labut hadir istiqomah di Majlis Ta'lim Nurul Mustafa.